Macam tak betul ni. Tapi kalau tak betul, takkan anak dia lawa macam tu? Anak ke bini? Bini Macam bini. I love you. Tapi kalau benar bini dia, maknanya orang tua ni memang gila. Lawan lah. Pakcik tak kenal kita orang siapa? Terima kasih. Ni macam mana nak kira ni? Ikhlas, Cik? Iyalah, ikhlas pun berapa? Seikhlas lah. Ya. Seikhlas, Cik. Alhamdulillah. Ni nama siapa ni? Nama saya Man, Cik. Orang panggil? Orang panggil kat kampung ni Man Rana. Man Rana. Man Rana, Cik. Alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah. Jarang saya jumpa anak muda macam awak ni, Man. Hati mulia. Bekerja kerana Allah ni. Ganjaran dia, Masya Allah. Terima kasih, Cik. Man Rana. Man Rana. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Pakcik, kaya dah lah tak ikhlas. Patutnya pakcik ikhlas lah bagi saya berapa. Bukannya free macam ni. Niat banyak sangat lah pakcik bagi kat saya. Buang masa je buat pinjaman ni. Banyak kerja lain aku boleh buat. Cantiknya Papa. It's beautiful. Pokok banyak. Wow. Pa, this is beautiful, Pa. Exactly like what you said. Cantiklah, Papa. Kamu ni siapa? Pandai-pandai usik bunga aku. Saya Hasna. Ini rumah saya. Ini bukan rumah engkau. Ni pembantu rumah kat sini kan? Pandai-pandai je kamu kata aku ni pembantu rumah. Aku penjaga rumah ini. Ini rumah si Kasim. Dia orang Melayu. Kamu orang putih. Ini tanah orang Melayu, tahu tak? Kamu pandai-pandai aja ya. Kamu pandai-pandai. Pandai-pandai aja kamu. Kamu si nenek pandai-pandai aja kamu ya. Pak Mo. Saya Kasim. Tak ingat ke? Kamu jangan tipu makmu. Makmu ni tak nyanyok lagi. Masih ingat. Makmu ingatlah Kasim yang dulu ahli muzik. Kasim yang aku kenal 20 tahun dulu punyalah Sega, kaca. Kamu jangan nak pandai-pandai aja. Saya Kasim lah, Makmu. Kasim. Kamu suka main-main dengan aku. Aku ni masih ingat lagi. Tak nyayok lagi. Kamu tahu tak? Kamu tahu tak?
Pa, betul cakap Mama. Nekmu memang kelakar. Cuba tengok betul-betul. Takkan tak cal, Mak Mo. Suara tak berubah. Saya Kasim lah, Mak Mo. Alahai Kasim. Maafkan Mak Mo, Kasim. Mak Mo tak ingat. Alahai Kasim, 20 tahun kamu menghilangkan diri negeri Mak Saleh tu. Rupa kamu pun dah rupa Mak Saleh, Kasim. Rambut kamu putih macam Mak Saleh, semua macam Mak Saleh, Kasim. Maafkan Mak Mo lagi, Kasim. Pak Mo, ini anak saya Hasnah. Khabar, Nek? Anak kamu Hasnah? Ih, sayangnya. Aku dapat cucu Mak Saleh, Kasim. Lawan cucu aku. Mari masuk. Mari. Tengok rumah kamu. 20 tahun tak balik. Apa khabar orang kampung? 1 and 2. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah suku tak mungkin aku akan jatuh. Hei, kau main tak sedap. Apa? Buang masa main muzik ni. Baik pergi masjid. Dah nak masuk waktu dah. Tak dengar bunyi mengaji tu? Apa? Ni main alat muzik yang bertali-tali macam ni. Haram tahu tak? Apa? Pekak betul lah korang ni. Apa? Malas aku nak layan lah. Apa? Main muzik ni tak ada masa depan. Bukannya boleh cari makan. Apa? Sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, oh yang itu kau dengar pula. Apa? Sudahlah. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah itu tak mungkin aku kan jatuh. Hey, hey. Kasim. Kasih. Balik juga kau Kasih. Hasnah bagi kat kau. Hasnah mana? Bini Ustaz Kasim. Hasnah. Awak dah berpunya ke belum? Saya ni sejak azali lagi dah berpunya. Kau ada bau apa-apa ke tak? Bau? Ya tak Jub? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Apa? Apa kumpulan? Aduh sedap, kisah bermula Ustaz Coklat.
Coklat dan anaknya baru pulang dari London, pulang ke desa tercinta. Bagai tomahan dan musibah yang melanda, lagi bercerita lama kini berdarah semula. Ustaz Coklat dia ketawa walaupun bencana datang melanda. Kalau kena penangan coklatnya pastikan menjerit. Aduh sedap, memang sedap. Alhamdulillah Ustaz Coklat, Ustaz Coklat.